Anak daripada ibu bapa yang narsis, apa yang akan terjadi? Sebelum tu kalau korang nak tahu, klik dan follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Anak daripada hasil didikan ibu bapa yang narsis, bila dewasa nanti mereka akan mengalami mental breakdown yang datang secara senyap-senyap. Anak daripada ibu bapa yang narsis jarang nampak rosak masa kecil. Mereka akan nampak kuat, belajar menjadi kuat, belajar senyum walaupun susah. Tapi bila dewasa, semuanya akan runtuh sedikit demi sedikit. Sebab apa? Apa yang mereka lalui bukan sekadar didikan yang tegas, tapi hidup dalam suasana yang penuh kritikan, pedli, emosi, sindiran, manipulasi sampai mereka tak sedar siapakah diri mereka yang sebenar. Bila mereka dewasa, tekanan yang disimpan bertahun-tahun lamanya akan meletup dalam bentuk overthinking yang kronik, rasa bersalah tanpa sebab, tak percaya diri, walaupun dah berjaya, dah successful, dah ada kejayaan yang bagus, dah ada keluarga. Kemudian ada fobia, kena kritik, serangan panik tanpa amaran, dan setengahnya menjadi narsistik. Kadang-kadang mental breakdown ni datang masa tengah kerja, tiba-tiba dalam keluarga, tiba-tiba tak boleh nak fokus, tiba-tiba mereka akan menangis, tiba-tiba rasa tak berguna dan tak boleh tak buat salah apa-apa pun. Kenapa? Sebab dari kecil mereka dah belajar. Kau hanya berharga kalau kau ikut cakap aku. Kalau kau tak sempurna, kalau kau tak berjaya, kau akan memalukan aku. Dan suara tu akan sentiasa mengiang-ngiang dekat telinga mereka walaupun pelakunya tak ada, mak bapak diorang tak ada. Dan anak yang survive daripada rumah nasi bukan lemah. Mereka cuma penat terlalu lama dan tak ada tempat untuk meluahkan. Dan kadang-kadang breakdown tu bukan kehancuran tapi permulaan untuk hidup yang baru, untuk mengenal siapakah diri. Saya Rama, seorang psikologis dan juga penulis. Jika anda mengalami situasi berikut, klik link bio untuk sesi one-on-one call.